Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya berada di jalan ni. Saya nak bagi tahu, setelah beberapa hari saya lalu kawasan ni, ini projek jabatan tau. Jabatan daripada Pajam Tu Nilai. Okey. Projek yang amat lewat sekali nak siapkan. Yang kedua, lampu jalan agak malap. Bila malap macam ni memang susah. Okey, pencahayaan kurang. Pencahayaan kurang, apa semua kurang. Lepas tu lampu pun tak berapa nak jelas. Jadi tak berapa nampak. Okey. Jadi dia menggunakan lampu solar. Keadaan pencahayaan matahari ni dia tak dapat nak support untuk lampu sementara untuk mereka menyiapkan jabatan ni. Yang saya hairannya kenapa projek ni macam seolah-olah lewat, dan juga kalau kita tengok kawasan ni sangat gelap Sangat gelap. Nampak? Lampu dia ada sebatang saja sini. Atas sana ada 2 batang, 3, 4. Sini dah tak nampak dah. Ada sebatang saja nak support. Dah tak ada lampu depan sana, dah tak ada lampu pak. Lampu kurang. Okey, kurang support. Hanya harap sebatang tiang saja. Belah sini gelap buat ni. Gelap ni. Pencahayaan dia kurang, dia malap nampak. Tak gelap. Tak nampak apa. Gelap sangat. Nampak? Lampu kurang pencahayaan. Pencahayaan dia kurang nampak. Tak jelas. Lampu dia tak menyala kuat nampak tu. Nampak? Ada tiang lampu, lampu tak menyala. Ini projek projek di mana? Di bawah Jabatan Kerja Raya. Saya pun hairan kenapa mereka tidak memantau keadaan jalan macam ni.